Warga SMK Paris Kinabatangan telah mengadakan majlis berbuka puasa SMK Paris yang berlangsung dalam suasana penuh ukhuwah dan kebersamaan sempena bulan Ramadan. Sebelum majlis berbuka puasa berlangsung, semua staf sekolah terlebih dahulu mengikuti latihan dalam perkhidmatan LDP sebagai salah satu pengisian program pembangunan profesional warga pendidik. Selepas itu, para guru dan staf bersama-sama menikmati juada berbuka puasa sebelum meneruskan ibadah dengan solat maghrib, isyak dan solat sunat tarawih secara berjemaah. Dalam pada itu, majlis turut diserikan dengan penyampaian sumbangan bakul Ramadan oleh Pengetua SMK Paris bersama barisan pentadbir kepada pekerja pembersihan dan pengawal keselamatan sekolah sebagai tanda penghargaan atas khidmat mereka kepada warga sekolah. Turut hadir memeriahkan majlis ialah timbalan yang dipertua PIBG SMK Paris, Puan Rasna Rapi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang menjayakan, terutama sekali kelab staf dalam pengagihan bakul Ramadan buat kita punya pekerja-pekerja yang tidak juga kita lupakan. Sebelum ini kita sudah juga menghantar kepada anak-anak murid kita di Kampung Paris 1, Paris 3 dan juga di Estate Tunghab. So dengan adanya rezeki yang lebih ini, kita kongsikan dengan mereka yang semoga ini dapat membantu meringankan beban pekerja kita dan juga anak-anak murid kita. Saya mengharapkan supaya aktiviti ini kita memang akan teruskan setiap tahun dan mungkin untuk tahun hadapan kita akan cuba lebihkan lagi bakul itu, dari 1 mungkin jadi 2 dan beras dari 10 kilo mungkin kita akan tambah menjadikan 15 kilo insya-Allah dengan AJK yang akan bergerak dengan begitu baik sekali untuk mendapatkan sumbangan daripada komuniti-komuniti sekitar kita ini. Terima kasih juga kepada penyumbang-penyumbang kita. So apa pun alhamdulillah selamat sudah kita ke penghujung Ramadan. Semoga di akhir-akhir Ramadan ini kita semua akan mendapat rahmat daripadanya. Saya ucapkan selamat Hari Raya, mengambil kesempatan selamat Hari Raya kepada semua warga SMK Paris dan juga kepada semua komuniti-komuniti sepanjang Paris 1, Paris 2 dan juga Kampung Paris 3. Assalamualaikum. Pihak sekolah berharap program seumpama ini dapat terus dianjurkan bagi mengukuhkan hubungan silaturahim dalam kalangan warga sekolah serta menyemarakkan penghayatan Ramadan.